Assalamualaikum guys. Hari ni welcome to back my channel. Hari ni kita akan bermain game Akinator Part 3 last. Okay. Aku ada post nak vote nak teka dekat Akinator. Aku tengok Kong paling banyak. Okay, jadi kita akan teka Kong. Let's go. Apakah dia berasal dari Indonesia? Tak, Kong bukan dari Indonesia. Oh nyata? Tidak. Kayak filem je. Ingat tu orang ke? Nak cakap pun gitu dia cakap. Tak. Jadi tidak ya. Apakah dia berarti? Bukan. Itu untuk orang besar. Sebuah game tidak ada ke game Kong. Rambut tak ada. Janggut dia. Ya ada kaki. Makan baju. Tidak, kau ingat tukang orang bela ke? Ya, dia binatang. Raksasa, ya, dia adalah raksasa berkaitan dengan Godzilla. Alamak, ya. Dia bisa terbang, kan? Kau ingat tu Mothra ke? Bukan di air, tidak. Apakah dia kaitan dengan monyet? Iya. Dia tu warna merah. Boyokmu konyet. Warna merah. Syaitan ke? Bukan. Sebagai gorila. Iya. Dia tu gigi tajam. Iyalah. Sebab kalau tak macam mana nak makan. Alamak. Dia boleh tahu pula. Okey. Sekarang ni kita akan teka Megatron pula. Okay, let's go. Apakah dia orang Indonesia? Tidak. Apakah dia punya handphone? Tidak. Robot mana punya handphone? Bukan. Untuk orang besar. Bukan sebuah game juga. Ya, dia jantan. Bukan anime. Bukan. Sudah mati. Megatron mati ke? Nyata. Tak, dia bukan orang nyata. Robot lah ada rambut. Pelik lah. Seluar pula tak. Ataukah ini sebuah binatang? Tidak. Yelah, ada kaki kalau tak senang jalan. Ya, robot. Apakah berhubungan dengan mobil? Ya. Apakah dia berkaitan dengan warna biru? Tak. Apakah dia tinggal di Korea? Mana ada kawan kuning. Kau ingat tu benda SpongeBob ke? Ya, dia ada orang jahat. Apa benda tu? Apakah dia ya. Ada bos. Anak abu-abu. Alamak, ya. Apakah ada musuh alamak. Ya, musuh dia adalah Autobot. Yo, dia boleh tahu si Megatron jahat ni. Kau tak mungkin? Macam. Okey dah. Itu je video kita sampai sini je. Sorry ya guys. Okey. Assalamualaikum guys dan bye-bye. Ciao.